Datuk Seri Hamzah Zainuddin telah dipecat oleh Parti Bersatu. Tahniah diucapkan kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia kerana mengambil keputusan yang jelas dan berprinsip. Pemecatan Datuk Seri Hamzah Zainuddin dibuat selepas penilaian dan penelitian oleh Lembaga Disiplin Parti berdasarkan Peruntukan Perlembagaan Parti. Apabila ada pelanggaran disiplin atau tindakan yang bercanggah dengan perlembagaan parti, maka keputusan mestilah dibuat walaupun pahit. Inilah maksud sebenar sebuah no-nonsense parti. Tegas, berprinsip dan tidak bermain dua arah. Pada mereka yang kurang faham apa yang telah terjadi, untuk pendekkan cerita, inilah akibatnya bila bercita-cita untuk menjadi presiden parti tanpa mengikut saluran yang betul seperti pemilihan parti. Dalam masa yang sama, kita tidak boleh menafikan jasa dan sumbangan Datuk Seri Hamzah Zainuddin sepanjang beliau bersama parti. Beliau pernah memegang jawatan penting dan menyumbang tenaga serta idea dalam perjuangan. Atas dasar itu, kita ucapkan terima kasih atas khidmat beliau. Namun kita kena terima bahawa perjuangan parti adalah lebih besar daripada mana-mana individu. Saya berharap selepas ini semua pihak termasuk Datuk Seri Hamzah dan para penyokongnya dapat mengambil pendekatan matang. Tidak perlu menyerang, tidak perlu memburukkan sesama sendiri. Politik berpanjangan hanya akan melemahkan perjuangan dan merugikan rakyat. Fokus kita sepatutnya hanyalah satu, iaitu berkhidmat untuk rakyat. Atas sebab itu, Bersatu perlu terus maju ke hadapan dengan kepimpinan yang jelas, disiplin yang kukuh dan semangat perpaduan yang tidak tergugat. Perbezaan pendapat itu adalah perkara yang biasa. Tetapi apabila merentas garis merah perlembagaan, maka tindakan yang sewajarnya haruslah diambil.